So sekarang ni datang Honda HR-V, masalah dia bila 20 km sejam ke atas dia rasa macam gegaran. Kereta dia gegaran. Dia bukan jeging, dia macam gegaran lah. Atas daripada 30 km sejam kereta dia okey. Yang tu yang first lah. Yang kedua ialah meter dia tu, dia naik PRND tu serentak semua dia keluar. Jadi bila dia keluar kereta tak boleh tekan lah, kereta lost power. So bila kita orang diagnose, ini masalah dia datang daripada valve body lah, solenoid C dia naik. Okey, kalau korang tengok sini, kita orang dah buka lah dia punya valve body, filter dia kita orang dah buka. Ini minyaknya dah hitam lah. Benda tu dia masalah daripada solenoid ni lah, solenoid C. Tapi kita orang tukar sekali lah dia punya valve body dia. Untuk wiring, kita orang dah check wiring dia tak ada masalah, tak ada putus. Soket dia pun kita orang dah check, dia ada satu adapter kan, daripada valve body ke adapter ke wiring atas. Adapter tu tak ada masalah, wiring pergi TCU pun tak ada masalah. Itu semua kita orang dah check lah. Fungsi valve body ni, dia control gear sebenarnya. Umpama macam otak gearbox lah. Selain daripada TCU untuk hantar signal kepada dalam gearbox. Yang first korang kena jaga minyak lah, mengelakkan valve body korang ni rosak. Minyak tak boleh lebih daripada 20,000 km, dan juga filter korang jangan lajak 40,000 km. Itu salah satu sebab valve body korang ni akan cepat rosak lah. Okey, kepada korang di luar sana yang ada masalah seperti macam ni ataupun masalah gearbox lain, korang boleh datang ke Transmatic Automotive Session 15 Shah Alam. Korang jangan lupa like dan follow page Mechanic Transmission.